Baru 3 kilo. Hai guys. Alhamdulillah boleh buat 5 kilo slow-slow hari ni. Aku nak kongsi dengan korang satu peristiwa 3 tahun berturut-turut aku masuk hospital pada bulan Ramadan 2023. Aku masuk hospital disebabkan sakit dada. Masuk hospital pada bulan puasa tau. Dia cek-cek tak tahu lah. Kata jantung, kata buah pinggang, kata empedu, tapi tak tahu keputusan dia. So 2023, 2024 aku dimasukkan juga pada bulan puasa juga, Ramadan 2024. Waktu tu aku masuk di hospital SUKM. Seminggu aku duduk sana. Detect batu empedu. So duduk seminggu. Selepas raya bawa operation 2025, tahun lepas aku dimasukkan lagi. Waktu tu empedu dah buang, tapi aku tak jaga makan. Masa bulan puasa 2025 tu aku sebab dia apa-apa, dia naik macam gatal, dia naik sakit dada. Disebabkan apa? Empedu dah tak ada, kau makan apa saja. Masuklah hospital 2025. 2026 tahun ni aku berjaga-jaga, jaga makan, jaga aktiviti aku. Untuk tahun ni alhamdulillah dah nak habis Ramadan, aku tak masuk hospital. Kepada yang mana-mana yang dah buang empedu, jagalah makan. Dia ibarat kau tak ada penapis tau, kau makan direct. Itulah aku nak kongsi dengan korang. Okay, good luck.